Okay, YB, how can I help you? Saya nak ambil satu tub aiskrim ni. Nak ambil? Ada kat muar tak ada aiskrim Saya nak bawa balik semua ke Bawa balik semua ke muar. Dia punya queue daripada KL Banglo 289 ni sampailah ke JB tau. Tak percaya? Jom saya bawa. Hai, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Saya Maria Teguh Sabri. Alhamdulillah, malam ni saya dapat bersama dengan Banglo 289. Ada Ramadan preview. Nampak dia orang punya ambassador dia. 1, 2, 3, 4. Tengok ni. Banglo 289. Apa pun saya sebenarnya yang penting adalah lebih kepada saya nak introducekan pada you all yang tak pernah datang tu makanan-makanan yang ada dekat Banglo 289. Serius lah. Tengok ni. Tadi dia punya queue sampai Nilai. Sekarang ni dah sampai ke Johor Bahru. Masuk Singapura sekali. Jom. Nasi dia ada banyak jenis nasi tau. Ada nasi hujang panas. Abang ni dia queue daripada pukul 9 pagi tadi. Sampai malam gelap dah. Okey, abang ni ambil nasi hujang panas tau. Lepas tu ada nasi biryani. Okey, lepas tu ada nasi putih. Okey, yang ini semua masak lemak. Ada masak lemak ketam, ada siput sedut, ada daging salai. Lepas tu yang paling penting, kita singgah pula dekat Temeloh. Kat sana tu ada gulai ikan patik. So, memang banyak pilihan makanan kat sini. Kalau kuih-kuih tu saya cerita, sama naik banyak juga. Oi, dia punya queue sama lagi. Tadi saya cakap Singapura. Lepas Singapura apa lagi? Batam lah tu. Siapa yang suka asam pedas ikan pari? Ada. Okey. Asam pedas daging tetel. Orang Melaka. Mana yang rindu nak makan asam pedas daging tetel? Bulan-bulan Ramadan ni. Ada. Lepas tu lauk-lauk lain. Ada ayam masak kurma. Ada ayam masak merah. Ada rendang. Dan macam-macam lagi. Dan daripada Kedah. Hidup Kedah. Bihun sup utara. Lepas tu ada daging bakar dengan ayam asam. Black pepper. Rusa. Rusa pun ada. Okey, bagi anda yang berbuka puasa suka makan kerabu-kerabu bagai, semuanya ada. Ada kerabu mangga, ada kerabu perut. Lepas tu ada kerabu pucuk paku kerang. Dan kat sini ada macam-macam jenis sambal belacan. Tak usah ceritalah, budu pun ada, cencaluk ada. Sambal belacan mangga ada, sambal tempoyak ada. Bercakap pun saya dah telah Elio. Okey, bulan-bulan Ramadan ni, Banglo 289 dia keluarkan kuih-kuih yang rare. Nampak ni? Kuih-kuih kalau hari biasa, mana ada kuih macam ni? Mana ada puteri mandi macam ni? Elok je duduk dekat dalam daun pisang ni. Semua jenis kuih ada. Kat belakang sana, mai. Ada satu kuih rare yang saya nak tunjuk kepada you all, best ni. Nampak ni, kuih kelongsong ni. Ini memang sedap, lemak. Saya kena ambil cepat. Kalau saya tak ambil nanti habis di pasaran. Tak ada Okay, these are all the kuih muih yang diberikan kepada punjung-punjung Banglo 289. Okay, nampak ni. Wajik pun ada. Agak-agak. Okey, segala-galanya ada. Serabai pun ada. Sesuai dengan nama stesen dia. Stesen pemanis mulut. Tiba, Ramadan tiba. So, kat sini kita ada stesen masak panas. Kita ada kopok lekong. Kita ada pisang goreng. Ada cucuk bawang. Ada popia goreng. Ini pisang apa ni? Ini yang kaisan. Ayam kaisan. Oh, ayam kaisan. Wah, yang ini yang pula. Yang pula. Wow. Bulan Ramadan ada miam pula. Kacang kaju, kamu rumah. Sekarang ni saya berada di stesen Balai Minuman. Okey, dan kat sini juga ada aiskrim. Air untuk menghilangkan dahaga ketika berpuasa di bulan Ramadan. Kita ada air apa? Nampak tu? Teh ais. Teh ais. Teh ais. Ini apa? Tebu. Tebu ni apa? Soda herbs. Tebu. Dan juga kita ada air teh ais. Wah, nampaknya YB pun datang. YB nak minta aiskrim dengan saya lah tu. Exactly. Wah, Bella Sila pun ada. Dan yang paling penting, buka puasa, hilang haus. Nampak ni? Air ni, Balai Minuman Station. Okey?